faktor kedatangan Barat pada abad ke-16. Hantar gift. Okey, terima kasih yang hantar gift. Terbaik. Okey, terima kasih. Dapat kita berbuka. Ada lagi? Ada lagi yang hantar? Ada gift lagi ke? Ada gift lagi? Kita okay. macam terima kasih. bagi. Kami tak kira. Alhamdulillah. Kami di sini kami tak kira apa saja you nak bagi, kita ambil je. Okey, sebagai tanda sokongan. Okey, saya nak sambung. Selain barangan mewah, yang keduanya adalah faktor penyebaran agama Kristian. Okay, so agama Kristian merupakan agama yang mudah tersebar sekali perdagangan. Okay, perdagangan berlaku, maka kita kena tahu agama Kristian daripada Eropah ni masuk ke kita punya alam Melayu lah. Jadi faktor keagamaan, iaitu agama Kristian juga merupakan salah satu faktor